Selamat pagi. Selamat hari Sabtu. Ngagai bala kita ke bisi semak ngau ke jauh lah. Dekat ataupun jauh. Macam inilah gayanya mua hari ataupun cuaca yang tidak mengizinkan pada pagi ini. Memang hujan lebat, tak berhenti-berhenti daripada semalam sampai ke pagi ini. Hujan tak berhenti-berhenti. Mua hari menua Senanjung kami bakal ke pagi tu. Berkenyak mah. Cerita yang mua hari kami tu. Cukup hujan tu. Cukup lebat. Nak nemu ngetu-ngetu. Tak berhenti-henti hujan ni. Okey ya. Begitu juga pesanan daripada saya kepada anggota ataupun kawan-kawan, sahabat-sahabat yang pergi kerja ataupun turun kerja ataupun balik kerja ketika cuaca yang tak mengizinkan, yang lebat ni, berhati-hatilah di jalan raya ya. Pandu dengan selamat, jiwa selamat datang ke destinasi yang telah ditujui ataupun tempat-tempat kerja yang kita nak pergi kerja tu. Datanglah dengan cermat, elok, sampai dengan selamat. Okey, pandu, cermat, jiwa selamat kepada sahabat-sahabat ya. Hai. Berjumpa lagi kita di YouTube Apa Ini Family Channel. Selamat pagi sahabat, kawan-kawan. Pagi ini saya nak menceritakan satu perkongsian berkenaan dengan semasa saya cuti lah kan, cuti minggu kan, ketika orang rumah tak ada dekat rumah. Inilah kerja saya. Kejap lagi ni baru tengok. Okay kawan-kawan, bye. Nampak saya punya kerja hari ni ada 2 bakul guys. Aduh, saya nak nak jemur pakaian lah ni. Rumah dah mesinkan, jadi saya tolong dia jemurkan, masukkan pakaian-pakaian ni ke dalam hanger ni. Pada yang di rumah sana kan, pada lelaki ke tak kisah ke perempuan, kita kerja tolong menolong. Bukan setakat orang perempuan je pandai sidai pakaian, lelaki pun pandai sidai pakaian. Cak, bebas nanti dah dia kah? Dah penuh, tukarlah bebas dia. Ini bebas dia. TV nak lain ke atas 6 sehingga slow lah TV nya. Penuh buat sampah. Sayang
Kau dah ajak bukan lagu. Buat ya? Tempos ya? Kat mana ha? Berproses ya? Dua bakul. Tapi cuaca kami dekat sini tak mengizinkan guys. Daripada semalam sampai hari ini pukul 10.30 pun masih lagi hujan. Lebat pula tu. Saya pun tak tahulah cuaca sekarang pun kejap hujan, kejap panas kan. Okay guys ha? Action. Saya ni bukan rajin pun kan. Tapi masa kita bantu-membantu ni, kita kena buat lah. Fikir-fikirlah kita semasa kita duduk kat rumah kan. Tu orang cakap buat macam dekat rumah sendiri. Macam ni lah. Mama beli tu lumayan berapa itik kan? Seluar tu lah. Empat. Garing ikut bawa biliaknya. Ambil. Garing ikut dah guna-gunanya. Ambil. Kita bawa tu yang ni. Kita bawa beli. So dalam ni. Beli lagi mesin. Pandai ni Sasha. Enggak, Sasha. Tolong aku, tolong mama. Hujan lagi Sasha? Hujan lagi kan? Hujan lagi? Baju tadi mama dah iron ke? Ha? Dah iron tau? Ni lah. Ha? Syah, hari ni hantar baju hantar buku sekolah Syah. Mama dah ikat lah buku. Asya? Hei. Inilah kerja anak. Tanah liat. Bercampur dengan pakaian-pakaian ni. Aduh, nasi tak kotor.
Pintu yang buka. Kunci nak? Kunci tu tak? Pintu yang gate nak? Sidai tu. Okey, selepas kita sidai pakaian, kita nak iron baju anak pergi sekolah. Kejap. Setelah saya sudah sidai pakaian, iron baju semua, ini kerja paling last saya, iaitu mencuci pinggan, mangkuk cawan-cawan yang kami sudah guna daripada pagi tadi. Hah? Siapa yang pegang tadi? Baru ke baru pak itu? Sikit nak.
tajuk pula air. Bukan saja pandai memasak, makan, cuci pinggan pun kita mesti pandai. Kalau macam ni dekat rumah waktu 2 minggu, memang rutin saya lah. Ketika masanya rajin lah kan. Okay, selesai saya punya basuh pinggan hari ini. Untuk pagi tadi punya sarapan, bekal-bekal makanan yang belum dibasuh, jadi saya basuh lah. Jadi senang hati, sedap mata memandang sudah dah basuh kan. Okey guys. Okey, sahabat-sahabat, kawan-kawan, begitulah kisahnya cerita seorang ayah yang bertanggungjawab masa di rumah kan. Tak semestinya orang perempuan ataupun ibu, mak-mak kan, rumah-rumah ke apa ke, semualah segala yang di dalam rumah ni semua tanggungjawab kita bersama. Jadi 3 job hari ni Pertama tadi saya sidai pakaian, kedua air baju anak untuk pergi sekolah, ketiga saya cuci pinggan, basuh pinggan. Ada 3 part hari ni saya sudah kerja. Saya nak minum dulu lah dari sini. Nyam-nyam air oren lah tu. Dah mulai dah kakak. Apa kasihan main aku. Basah mak. Biar dengan kaki kah? Oh. Tunjukin biar jimat kah? Anak pun baru balik sekolah, basah hujan. Cuaca tak mengizinkan lah dalam bulan sebelah ini kan. Hujan musim kunjung kan. Hujan pun salah, panas pun salah kan. Tak apalah, itu Tuhan yang tentukan. Okey, setakat itu sajalah saya punya konten hari ini. Kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang di sana, di sini, yang jauh ataupun dekat, jangan lupa tonton video saya sampai habis kan. Support saya, subscribe, like, comment and share. Apa ini Family Channel.